Ramai yang tanya saya, sambal gepuk Pak Remy ni vegetarian friendly ke? Okey, sini saya jawab. Untuk sambal gepuk Pak Remy yang warna kuning ini, sambal kami adalah vegetarian friendly. Sebab apa? Sebab dalam kandungan sambal ini tak ada ikan bilis, kita tak ada, belacan pun kita tak ada, dan juga udang kering pun kita tak ada. Yang ni memang sesuai untuk korang yang vegetarian dan juga korang yang sukakan kepedasan. Tapi untuk sambal penyet Pak Remy yang warna merah ini, yang ini dia ada tambahan belacan dan juga tomato. Rasa dia lebih flavorful berbanding sambal gepuk Pak Remy ni. Sambal gepuk Pak Remy ni memang sangat sedap untuk dimakan bersama juga dengan paste kacang gajus yang warna putih ni. Kombinasi dua sambal ni memang korang akan dapat rasa macam kat kedai. Lepas ni dah tak payah nak pergi kedai dah, nak makan sambal gepuk. Okay, boleh dapatkan sambal ni dekat beg kuning bawah ni sekarang. Sebab sambal gepuk Pak Remy ni memang cepat sangat sold out. Tapi kalau korang tengah tengok sekarang, dia tengah available, beli terus. Ini pun tinggal stok ujung-ujung je ni. Nak dapatkan kat mana sambal-sambal ni? Tu, tengok dekat beg kuning bawah ni sekarang, okey?